Saya cerita tentang dos tadi kan. Orang ambil contohnya piu-piu ni, sama juga apa nama ni tadi, sintetik cannabinoid, dia akan hisap sebab dia nak seronok tu. Sebab dia tak sama macam dadah tradisional ni Tuan Haji. Dia tak sama. Dadah tradisional ni dia boleh tahan sekali ambil, dia boleh tahan mungkin 6 jam, 8 jam, tengok jenis dadah. Kan, baru lepas 8 jam, lepas 6 jam baru kesan dadah tu tak ada kan, dia ambil lagi sekali. Tapi kalau orang ambil vape yang ada liquid yang pelik-pelik ni, macam piu-piu ke mushroom ke, dia punya kesan tu tak lama. Kalau macam piu-piu yang ada etomidate, nama ubat bius tu etomidate, nama dia yang dalam piu-piu tu, so dia setakat 3-5 minit je habis dah kesan dia tu. Dalam badan ada lagi, dia ada lagi dalam badan tu, dia akan buang melalui air kencing. Dia akan ambil masa lebih kurang 24 jam untuk keluarkan daripada badan. Tapi kesan ke atas otak tu 3 hingga 5 minit je bertahan. Tapi kesan mula dirasa antara 5 hingga 15 saat. Ui, cepat sungguh. Kalau dadah tradisional tak secepat itu. Dia ambil masa kat setengah jam kan, baru mula rasa. Alah, macam kita ambil ubat-ubat doktor ni lah tuan-tuan, kan ada ke terus makan Panadol terus hilang rasa sakit, terus hilang demam? Tak kan, dia ambil masa. Bergantunglah jenis dadah kan, jenis ubat. Mungkin lepas dalam masa 20 minit, dalam masa 40 minit baru kesan tu terasa. Tapi piu-piu ni 5 hingga 15 saat. Okey. So itu dari sudut kesan dia. Mudarat dia apa berlaku? Apa berlaku? Bila sebut kesan ni apa dia? Apa yang berlaku? Kalau ambil piu-piu, dia akan seolah-olah diri dia tu keluar daripada badan dia. Dia akan rasa macam tu. Korang jangan pula nak cuba-cuba benda ni.